Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فالشريعة لكونها أعمالا شرعية لها حدود ككونها اللهم صل على سيدنا محمد ككونها الصلاة ركعتين أو ثلاثا وجهاد ككونها فرضا أو نفلا مؤقتا أو غير مؤقت. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فالشريعة maka syariat likauniha a'malan syar'iyyatan kerana keadaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah amalan-amalan yang jenis syar'iyyah. Amalan-amalan yang jenis syar'iyyah maknanya amalan-amalan yang jenis suruhan Allah. Laha hududun, baginya ada sempadan. Kakauniha, seperti keadaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-salata raka'ataini, sembahyang itu 2 rakaat, atau salatan, ataupun 3 rakaat. Jadi syariat itu ada sempadan. Bila mana dia perintah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia ialah suatu yang ada sempadan, seperti sembahyang. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh sembahyang, seperti sembahyang subuh 2 rakaat. Maka sembahyang subuh itu hanya 2 rakaat, tak lebih daripada itu. Kalau kita buat tak cukup, tak nama sembahyang subuh. Kalau kita buat lebih, tak nama juga sembahyang subuh. Hanya sembahyang subuh itu 2 rakaat. Dia ada had, dia ada sempadan, 2 saja. Kalau kita bangkit pula sembahyang subuh,
Selepas bagi salam mayang subuh, kita buat 2 rakaat mayang subuh. Jadi itu sudah jadi sembahyang sunat. Maknanya sembahyang subuh 2 ya. Walaupun makin pula buat lagi 2, semua tu tetap jadi sunat saja. Au salasan, ataupun 3 rakaat. 3 rakaat seperti sembahyang maghrib, tak lebih dari 3. Sama juga seperti sembahyang subuh. Qala wajihatun, baginya juga ada arah-arah syar'iyah. Oleh kerana dia amalan syar'iyah, dia ada pihak. Kakauniha fardan, seperti keadaannya fardu, au naflan, ataupun sunat muaqqatan, yang diwaktukan. Mana sembahyang sunat yang ada waktu. Au ghaira muaqqatin, ataupun sembahyang sunat yang tidak berwaktu. Jadi bila kata dia amalan syar'iyatan, maka dia ada pihak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti sembahyang. Sembahyang ada pihak fardu, ada pihak sunat. Sunat pula ada sunat yang ada waktu, ada sunat yang tidak berwaktu. Itu dia panggil jihad. Ni pihak sunat, hak ni pihak fardu. Fardu hanya 5 waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fardu hanya 5 waktu. Ada hak belah pagi, dia panggil subuh. Ada hak jihah tengah hari, dia panggil zuhur. Ada petang, dia panggil asar. Ada yang awal malam, disebut dengan maghrib. Lepas itu dia panggil dengan isyak, itu panggil jihah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga sembahyang sunat. Sembahyang sunat ada muaqqat, ada ghairu muaqqat. Muaqqat makna berwaktu. Ada sembahyang sunat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qabliyah zuhur. Ada sembahyang sunat qabliyah asar. Ada sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu dia panggil berwaktu. Berwaktu. Kalau sembahyang sunat zuhur qabliyah buat dalam waktu lain, maka itu dikira qada. Kalau nak kira sembahyang sunat betul, dia kena buat dalam waktu zuhur, sebelum sembahyang zuhur. Kalau sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sunat zuhur qabliyah, selepas daripada sembahyang zuhur, dikira qada. Jadi maknanya dia kena letak di mana, kena letak pihak mana. Itu dia panggil naflan muaqqatan. Ada yang disebut naflan ghairu muaqqat, yang tak berwaktu. Yang tak berwaktu ni bila saja kita boleh sembahyang sunat. Dia panggil sunat mutlak. Tak ada waktu. Sembahyang sunat ya. Usalli sunnatan lillahi ta'ala. Jadi aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada waktu yang tak boleh sembahyang. Bila dah sembahyang asar, tak boleh dah sembahyang sunat mutlak. Bila mana dah sembahyang subuh, tak boleh dah sembahyang sunat mutlak. Matahari tengah-tengah langit, tak boleh dah sembahyang sunat mutlak, kecuali hari Jumaat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bererti dia ada waktu. Pasal apa? Pasal apa? Sebab dia ialah amalan yang disebut dengan amalan syar'iyatan. Qala wal haqiqatu la hadda laha.
wala jihata laha. Sementara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hakikat itu tidak ada had baginya. Tidak ada had maknanya tidak ada masa yang ditentukan berhakikat. Wala jihata laha, dan tidak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tidak ada jihah yang tertentu bagi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala jihata laha, dan tidak ada kadar pihak yang tertentu bagi hakikat. Maknanya tidak ada sakat bagi hakikat. Wal haqiqatu la hadda laha wala jihata laha. Jadi pasal apa tidak ada had, tidak ada jihah? Li'annaha sirrun ma'nawiyyun, kerana dia ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sir ma'nawi. Apa dia makna sir ma'nawi? Sir ma'nawi maknanya ialah rahsia yang jenis makna, rasa yang jenis makna, rasa yang jenis ma'nawi. Jadi oleh kerana dia rahsia, rahsia ni maknanya suatu yang subjektif, tak boleh nak ukur. Hakikat ialah suatu yang tidak ada ukuran bagi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal haqiqatu la hadda laha wa la jihata wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah ampunkan dosa kita semua, Allah jauhkan daripada kemurkaan dia, diangkat bukan kita sisi dia, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita, jadikan kita sebagai hamba dia. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.